Kalau korang cari smartphone yang betul-betul lasak daripada Oppo, aku suggest yang ni. Hi guys, back kembali lagi. Dalam banyak-banyak video aku dekat channel Factory Mobile, ada satu brand yang aku jarang review, iaitu brand daripada Oppo. Dan kebetulan, bulan lepas aku dapat satu lagi smartphone terbaru daripada Oppo, iaitu Oppo A5 Pro. Dan highlight utama dalam smartphone ni ialah dia punya ketahanan yang betul-betul lasak. Apa lagi best tentang Oppo A5 Pro ni? Jom aku share. First, kita cakap tentang rekaan Oppo A5 Pro. Bagi aku, rekaan Oppo A5 Pro ni biasa saja. Hampir sama dengan kebanyakan phone yang ada. Cuma yang aku boleh puji ialah warna yang Oppo bagi pada smartphone ni. Yang aku dapat ni ialah warna blue pink. Dengan desain bunga halus pada back panel memang sangat cantik. Desain kali ni juga lebih flat dan tak berat dan selesa dekat tangan. Tapi yang membuatkan Oppo A5 Pro ni stand out adalah ketahanan. Dengan rating IP68, 69 dan juga kelulusan daripada Persijilan Military MIL-STD 810H. Yang mana korang boleh rendam dalam air, masuk dalam air yang mendidih dan jatuh dekat lantai tanpa sebarang masalah. Bahagian depan panel kaca, Oppo gunakan double taper glass yang Oppo claim 160% lebih tahan lasak daripada kaca biasa. Rangka dalam pula dilindungi dengan aluminium AM04 dan struktur span yang bertindak macam airbag kalau phone ni jatuh terhentak kuat. Jadi smartphone ni memang sangat sesuai untuk seseorang yang lasak ataupun banyak aktiviti outdoor. Skrin pula menggunakan IPS LCD 6.67 inci dengan refresh rate 120Hz. Pengalaman scrolling dan animation dia memang sangat smooth. Walaupun skrin ni hanya support Full HD+, bagi aku kualiti visual dia stay cantik dan sharp. Dan aku impress gila dengan screen touch pada smartphone ni. Tak kira kalau tangan korang basah ataupun pakai glove, stay boleh scroll dalam keadaan yang baik. Kalau cakap bak kamera, untuk smartphone ni aku rasa not bad langsung. Dengan 50MP, dia mampu ambil gambar yang tajam dan detail, terutamanya bila shoot dalam keadaan outdoor. Warna pun tak over sangat, cukup neutral untuk korang post terus dekat social media. Cuma kelemahan utama smartphone ni ialah shoot dalam keadaan low light. Kamera betul-betul struggle untuk dapatkan cahaya. Walaupun smartphone ni ada night mode, tapi aku rasa macam tak begitu membantu. Selfie pula 8MP, stay boleh aku cakap untuk kegunaan harian memang sangat sesuai. Oppo A5 ni dikuasakan oleh MediaTek Dimensity 6300 dengan 8GB RAM dan 256GB storage. Sebagai smartphone harian untuk WhatsApp, scrolling TikTok secara multitasking tak akan ada masalah untuk aku. Tapi kalau untuk gaming yang heavy macam Genshin Impact ataupun game yang memerlukan grafik yang tinggi, korang kena turunkan setting untuk stay smooth. Oppo A5 Pro ni menggunakan sistem ColorOS 15.0. Ada fungsi-fungsi best seperti split screen, navigation dan animation pun smooth. Cuma aku tak suka dengan bloatware yang ada dalam smartphone ni. Untuk bateri pula, Oppo A5 Pro ni dibekalkan dengan kapasiti 5800mAh. Antara yang paling besar dalam kelas mid-range. Aku boleh dapat seharian setengah untuk kegunaan yang berat tanpa sebarang masalah. Smartphone ni juga support 45W charge. Kalau nak dapatkan 50%, korang kena tunggu dalam 15 ke 20 minit sahaja. So, pendek kata smartphone ni charge sekejap tapi boleh pakai lama. So guys, dengan tanda harga RM1099, apa pendapat korang tentang Oppo A5 Pro ni? Adakah berbaloi untuk dapatkan smartphone yang tahan lasak ni? Cuba korang komen. Kalau korang nak dapatkan smartphone ni, aku dah sediakan link dekat bawah. Beli je dekat situ. So, kita jumpa next video. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Factory Mobile. Factory Mobile, your gadget solution.